Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nombor kes 2507-L1412-033-0227 di antara pembintang penghakiman Puan Nadia binti Ismail dan penghutang penghakiman Encik Fuad. Pihak-pihak sila ke hadapan. Terima kasih Ya Arif Tuan. Ya Arif Tuan, saya Maria binti Jilani, Guam Syar'i daripada bahagian sokongan keluarga, mewakili pihak pemiutang penghakiman Puan Nadia binti Ismail hadir pada hari ini. Manakala pihak penghutang penghakiman Encik Fuad hadir secara bersendirian, saya mohon izin Ya Arif untuk membacakan sedikit latar belakang kes ini. Anak guam saya, Puan Nadia Ismail, merupakan mangsa keganasan rumah tangga Ya Arif. Beliau teruk dipukul oleh pihak penghutang penghakiman dalam tempoh perkahwinan mereka. Dalam tempoh tersebut berlaku pengabaian nafkah yang menyebabkan anak guam saya terpaksa berhutang ke sana ke sini, sehingga melibatkan beliau hampir jatuh papa ke dana. Namun berlaku keculasan dalam pembayaran nafkah. Ya Arif Tuan, saya mohon tunggakan tersebut dibayar oleh pihak penghutang penghakiman secara sekaligus pada hari ini Ya Arif. Itu sahaja Ya Arif, terima kasih. Cik Fuad, Saya berapakah jumlah keseluruhan tunggakan nafkah tersebut? RM20,900 ya. Puan Nadia binti Ismail, sejak bila Cik Fuad tidak melaksanakan perintah tunggakan nafkah tersebut? Sejak Januari 2020, Sehingga bila Puan Nadia? Jun 2025. Terima kasih Puan Nadia. Mahkamah berhasrat untuk memberikan sedikit peringatan dan juga nasihat. Mahkamah ingin mengingatkan bahawa di dalam Islam, kedudukan seorang suami sebagai kawam ke atas isteri bukanlah semata-mata hak untuk memimpin, tetapi tanggungjawab yang lebih besar yang akan dipersoalkan di akhirat kelak. Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah An-Nisa ayat 34 yang bermaksud, kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh kerana Allah telah melebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain, dan kerana mereka telah menafkahkan sebahagian daripada harta mereka. Dan berdasarkan kepada firman Allah di dalam surah An-Nisa ayat 34 ini, dapatlah difahami bahawa nafkah zahir itu meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan juga keperluan asas yang lain. Dan apabila Cik Fuad mengabaikan nafkah zahir kepada bekas isteri dan juga anak-anak, ini menunjukkan Cik Fuad telah membuka ruang kepada penderitaan, tekanan dan juga kehancuran dalam institusi keluarga yang telah dibina sebelum itu. Kegagalan memberi nafkah adalah satu bentuk penganiayaan yang termasuk dalam konsep keganasan rumah tangga. Cik Fuad sebenarnya telah melaksanakan dua keganasan, iaitu keganasan dari sudut fizikal, kedua keganasan mental dengan mendera emosi dan juga memberi tekanan psikologi kepada pihak pemiutang penghakiman. Keputusan Mahkamah meneruskan permohonan ini. Mahkamah mensabitkan jumlah yang tertunggak yang perlu dibayar oleh penghutang penghakiman bagi tempoh Januari 2020 sehingga Jun 2025 adalah sebanyak RM20,900, dan Mahkamah memerintahkan penghutang penghakiman membayar sepenuhnya jumlah tersebut kepada pemiutang penghakiman dalam tempoh 30 hari daripada hari ini. Wallahu a'lam, dan kes selesai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berbuat baiklah terhadap wanita, kerana sesungguhnya wanita diciptakan daripada tulang rusuk dan yang paling bengkok adalah bahagian atasnya. Jika kamu cuba meluruskannya, kamu akan mematahkannya, dan jika kamu membiarkannya, ia akan tetap bengkok.
maka berbuat baiklah terhadap wanita. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim.